father told me I was timid child. At school they said I had no style. And I was dreaming to be those cool kids, but I come to fucked up my whole teenage life. Now I've been many places, all these years I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. It's the star that show me where I go, just like I knew you were. And I'm flurrying sounds and sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. Assalamualaikum, good morning guys. Morning. And to all peoples and netizens, YouTube viewers. Okay, today kita dekat Tasik Raban JT. Bel. Ya, ingat. Sebut betul-betul Gaban. Gaban Z potong 2. Kita nak pergi Laban. lah, naik boat. Naik boat. Nak pergi tengok sunscreen. Ya. Sunrise guys, sunrise. Tapi tak tahulah sekarang JT nak kena naik pukul 8. Sidai itu indah. Jadi kau nak tengok, kau tengok ni. Semua dah siap berpakaian baju putih. Tengok tu. Sungguh indahnya hari sembahyang dan okay. So, tunggu apa lagi? Tunggu next. Bye. Wah, itu. Macam pergi lawatan tu. Budak ni seorang satu juga ni. Bye. Mana habis? Terima kasih. Mana habis? Siapa nak tambah 2 ni? Pergi lawatan. Kat mana? Hari ni kita akan pergi ke Jati. Ya. And then kita akan naik ke Jati. Naik ke Jati pula. Naik boat. Menuju ke destinasi. Destinasi mana tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Jadinya? Jadinya kita tunggu dah lihat saja. Okey. Okay, let's go. Macam gambar lama tu. Jauh lagi tak siap kan? Gambar kan? Gambar dulu. Dia tak HD. Tak HD. Kopi kan? Dia bukan HD, dia analog. Buat Yati dulu, buat Yati. Buat Yati. Molong seorang. Buat Yati kan pilih dia lah. Kau nak pegang ke? Nanti ambil gambar. Pilih lah kalau. David. Buat Yati. Dah lah. Kok di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Baik. Bye-bye dulu, bye-bye sikit. Bye-bye. Bye-bye sikit. Bye-bye. Okey.
Okay, tadi kita last ending dekat mana tadi guys? Kita ending dekat mana dek? Pula. Kita ending dekat ni tadi. JT. Kita naik boat tadi. Tasik Raban kan. So Tasik Raban pun view cantik apa? Nampak pokok kiambang. Kiambang mana? Apa? Kiambang? Bunga lili. Teratai. Oh salah, sorry guys, bukan kiambang. Bapak Malaysia. Teratai. Okay, sekarang guys tadi. Sekarang kita dah masuk. Nampak ni. Cameraman kau boleh tengok ke depan. Kau boleh tengok depan. Betapa sempitnya kita. Sekarang kita berada di Gopeng guys. Gopeng Hill Malaya Resort Gopeng. Betul-betul beza jadi 4x4 guys. Gila lah. Jadi aku tak tahu suasana kawasan di dekat tempat sana tu macam mana. Jadi korang mesti tak sabar kan. Apa pun gerak dulu. Bye bye. Dah. Guys, kita dah sampai guys. Ada sungai guys. Guys, ada sungai. Okay guys, ni adalah kawasan Rock Garden Resort Himalaya Gopeng. Jadi siapa-siapa yang nak booking dekat sini, korang perlu pergi ke website dia untuk booking bilik. Dia bukan rumah bilik. So ni kolam untuk budak-budak. Kolam dewasa belah sana tu. So kita nak pergi mandi sungai. Let's go. Bye bye. Apa? Ni kawasan dia. Kita dah sampai. So dia siap-siap nak pergi mandi sungai. Mandi longkang. Semua nak mandi longkang. Mandi longkang. Masuk mall dress up macam ni. Nak mandi mana sungai? Longkang? Alright, kita dah siap settle mandi sungai, mandi kolam. So ini adalah suasana malam. Ni bahagian bawah tau, ni bahagian bawah. So dia ada bahagian atas kat belah sana. Ini bilik. Atas bawah ni booking bilik. Semua ni bilik. So ni campsite. Kalau nak camping boleh kat sini. Tempat dia pun ekstrim baik nak masuk. Masuk kawasan hutan dulu, menempuhi kawasan batu-batu, kelapa sawit semua, baru kita akan jumpa dekat sini. Okay, mana nak booking, korang bolehlah booking macam mana yang aku cakap tadi, right? So kita tunggu nak mandi, and then aktiviti malam tak tahu nak buat apa. Sini pun tak tahulah, besok pagi lah kot. Besok pagi kita main aktiviti ATV. And then itulah, nanti apa-apa kita update dari masa ke semasa. Okay, bye. Ni dia kawasan malam bahagian atas. So ni tempat kita makan. Dia lebih kurang banyak kursi lah. Ni kolam lagi. Okay. So ni kawasan malam. Maghrib sekarang pukul 7.30 macam tu lah. Okay. So bye bye. Ini macam mana hari ni dekat sini? Okay. Aku cikgu. Ada cikgu kat sini. Tak payahlah tunduk sini. Macam mana okey? Okay. Mic tak apa. Dengar. Boleh lah. Tenang ke? Okey, boleh tenang lah. Tenang lah. Boleh lah. Boleh lah. Kopak lah duit. Okey lah, cantik kawasan di sini. Okay. So aktiviti malam apa tak tahu? Malam aktiviti apa tak tahu? Apa? Tak ada apa-apa. Tu tempat mancing tu, kalau nak mancing rasa pun tak dia ada orang mancing. Boleh mancing lah. Tempat ada orang mancing. Tak tahu Orang kata boleh mancing. Tak tahu lah. Kita tanya. Tak kau berita tahu. Boleh mancing tak tahu lah. Takkan talapia je lah ada situ. Dah naik dah. Okay lah, bye bye. Orang susah. Orang susah.
Aku beli. Nak naik ke? Tak nak? Takut? Malam pun ada malam pun operasi. Selamat pagi. Hari ni hari yang terakhir kat sini. Ni suasana yang pagi. Sejuk. Betul ibu? Pagi semua. Tak semua lagi bangun. Okay. Kita nak main TV guys. Briefing sekejap. Ibu naik naik Okay. Takut. Okey, tak apa jadi. TV, kita main TV. Peraturan yang kita perlu buat dan tak perlu buat. Okey. Mula-mula kita perlu pakai helmet lah. Helmet kita akan sediakan, tapi sebelum pakai helmet pakai head cover dah. Okay, dah pakai head cover baru boleh pakai helmet. Okay, ready guys. Semua dah siap. Dah pakai helmet, join sekali. Tadi cakap mana? Tadi cakap macam mana? Yeah, ready. Okay. Ready. Kita akan main TV. Mencabar sikit. Okay, jom. Jalan. Wow. Apa? Mencabar ya guys. Betul-betul mencabar. Pembol. Tak. Gitu. Kita main pembol pula. Ni Sarjan Azman. Okey ya. Sedang membuat menembak. Okey, dah standby ya. Tepat.
Okey, buka beresak. Buka beresak bang. Okey. Target sana. Tu. Menembak. Kunci selamatan. Tolak pergi ke okay, jangan tembak lagi. Jangan tembak lagi. Okey, boleh bang. Depan. Mata tak nampak, mata tak tengah. Satu, dua. Ai. Tak kena pun. Tak kena. Aduh. Dua je kena. Okay, dah siap paintball. Paintball settle. Sambung balik ATV. Tak tahu pergi mana. Jom, let's go. Ni kawasan dia. Ni kawasan dia tadi kita main. Habis dah. Angah teruk lah. Paintball. Okay. Naik bukit guys. Naik bukit. Naik bukit tadi tak rakam. Macam mana nak rakam? Selesai, settle. Okay guys, selesai untuk aktiviti kita minggu ni. Kuala Kangsar, Gopeng, ATV main, sungai mandi, mancing pun sudah. Mancing tak ada pun. Tak tahu aku macam tak rakam je. Gagal. Kumpau. Mancing pun kumpau. So habislah percutian CNY kita hari ni dengan tamat di sini. Apa cuk. Dia bukan bluetooth dah? Tak. Are you sure? So yang mana yang dah tengok tu minta maaf kalau video kurang menarik kan. Ada yang separuh sikit tak sempat nak layan. So video ni dah agak panjang ni. Okay. Tidak kasih ke? Alright. So guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Okay, sekali. Bye bye. Sesi bergambar sebelum bergerak. Bergambar. Mereka perempuan, lelaki. Sebelum meninggalkan Himalaya Rock Garden Resort. Okay. Nak ready. Balik. Pulang dulu guys. Bye bye. Orang nak healing lah, korang buat suara pula. Huru-hara. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye. Syamila, bye-bye. 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 Jan, bye-bye. 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 Apa lagi?